KRI Rahmat pula menyertai armada TLDM pada tahun 1972. Kapal frigate dengan seberat 2,300 tan ini merupakan antara model rekaan firma Yarau untuk TLDM. Pada awalnya, KRI Rahmat dinamakan sebagai KRI Hamjubat. Namun disebabkan masalah sewaktu di ujian pentaulihan, kapal ini dinamakan semula sebagai KRI Rahmat. KRI Rahmat merupakan kapal perang pertama TLDM yang dilengkapi dengan sistem misal anti udara iaitu SEACAT. KRI Rahmat telah diluncurkan tauliah pada tahun 2004. TLDM membeli lagi beberapa jenis bot serang laju peluru berpandu di antara tahun 70-an hingga 80-an. Bot-bot ini adalah 4 buah kelas kombatan 2 yang dibeli dari Perancis dan 4 buah kelas PKM dari Sweden. Kedua-dua kelas ini dilengkapi dengan misal Exocet MM38. TLDM turut memperoleh 2 buah Offshore Patrol Vessel OPV kelas Mushtari. Keperluan menghantar tentera dan peralatan melalui jalan laut iaitu Military Sea Lift turut dipenuhi apabila TLDM membeli kapal-kapal Landing Ship Tank LST dari Amerika Syarikat. Kapal-kapal yang dibeli adalah KRI Sri Bangi, KRI Raja Jarum, KRI Sri Indapura. Kebolehan tambahan turut diperoleh dan disediakan dengan 2 kapal sokongan pelbagai fungsi iaitu KRI Sri Indra Sakti dan KRI Mahawangsa. Keupayaan menangani ancaman daripada api disediakan oleh 4 kapal main hunter kelas Mahameru. Kapal-kapal ini juga dikenali sebagai kapal penyapu ranjau. Tugas hidrografi diserahkan kepada KRI Perantau dan KRI Mutiara. Sejumlah kapal TLDM telah ditunjuk tauliahkan dan diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. APMM telah menerima 17 buah kapal dari armada TLDM dengan pembinaan secara hot transfer untuk perkhidmatan APMM. 6 buah kapal